Destinasi kali ni anak Jatim Melaka nak bawa korang jelajah dekat satu kota yang sangat dingin. Vibe dia macam dekat Eropah dan Swiss. Welcome to Takengon, Aceh Tengah, Indonesia. Tempat ni tak ramai lagi orang Malaysia tahu. Dan perjalanan ke sini mengambil masa selama 12 hingga ke 15 jam. Walaupun jauh, tapi bila korang dah sampai dekat Takengon ni, rasa macam dekat dunia khayalan. Kalau korang nak tahu pengalaman Akak Cemla ke Takengon ni, korang tengok video ni sampai habis. Daripada KLIA 2, korang ambil flight ke Bandar Aceh. Sampai je ke Bandar Aceh, Kak Cemla hire supir Pak Kecil. Before this, video travelog Kak Cemla dekat Pulau Sabang hari tu kan viral kan. Jadinya ramai orang Malaysia hire Pak Kecil ni untuk jadi supir. Masa perjalanan ke Takengon, jumpa satu kedai ni betul-betul dekat tepi sungai. Walaupun Indomie je, tapi memang sedap gila tau. Kita orang tak pernah rasa Maggi sedap macam ni. Bawa Pak Kecil dengan isteri dia makan sekali. Memang enjoy lah. Kalau korang ada plan nak pergi Takengon, nanti singgah tau dekat kedai ni. Lepas je makan, kita orang sambung lagi perjalanan ke Takengon. Anggaran sampai ke sana dalam 6 petang. Lepas tu kita minta Pak Kecil hantar kita kat rental Takengon. Sebab kita orang sewa motor je. Percutian kita orang kali ni agak lama lah, hampir seminggu. So 3 penginapan yang best sangat-sangat dekat sini. Sampai pun dah malam, kita orang terus order makan sebab dah lapar. Untuk penginapan yang pertama ni, Akak Cemla akan spill. Penginapan ni style macam glamping. Lepas tu dia punya decoration tu macam dekat Bali tau. Paling best, bangun tidur je buka-buka pintu, korang dah nampak view yang cantik. Untuk toilet dia bahagian luar, tapi Akak Cemla tak sempat lah nak record toilet dia. Untuk satu chalet ni, satu toilet dia tak berkongsi dengan toilet orang lain. Banyak lagi penginapan yang best-best Akak Cemla nak spill, tapi rasanya video ni terlalu panjang. By the way, Akak Cemla nak open trip ke Takengon untuk next year. Nanti Akak Cemla sambung lagi part 2 tau.